Banyak orang tanya, kenapa Saleha Central Kitchen dia tak buat 24 jam? Kenapa nak kata 23 jam? Acah-acah 23 jam, nak bezakan 1 jam. Berapa jangka hayat nasi lemak ni sejak dia dibungkus? Berapa lama produk ni boleh tahan? So kita katalah selalunya dalam 12 jam, insyaAllah boleh. Any evidence tak? Any proof Dia tak? tak nak agak-agak lah. Dia tak nak agak-agak. Saya rasa Dia tak nak based on pengalaman. Dirap orang jual RM3, tak bau 5 sen, 6 sen. Suruh ais apa semua tak silap 22 sen je kos dia, tapi boleh jual RM3. So dia punya untung besar. Kalau nasi lemak jual RM3, nak buat dia payah. Pada saya kan, what makes special pasal nasi lemak ni kan, saya personally hanya akan makan nasi lemak Saleha daun pisang ni 2-3 jam dia dah dibungkus baru sedap makan. Dia maksud nak kena train, lepas tu dia keluar, lepas tu masuk lagi nak kena train lagi. Kita percaya bahawa daripada 100 orang yang masuk, maybe 60 orang akan keluar. Sebab turnover dia memang tinggi. Lagi-lagi bila balik kerja je, mak bapak tanya sampai bila nak kerja nasi lemak, sampai bila nak kat pinggan, pergilah buat kerja lain.